tidak, hubungan malaikat dan kita tu tidaklah sampai peringkat kita kena minta dengan malaikat apa kita nak. Itu kena jaga-jaga juga. So ada orang kadang dia kata apa, salah minta dengan orang atau dengan orang mati. Kan minta dengan apa, Sayyidina Husin, madad ya Husin, madad ya Husin kan. Tolong wahai Husin, tolong wahai Husin. Jadi ada orang kata, kalau ustaz tak percaya, kata tak apa, jangan tak boleh i'tikad Husin boleh tolong dalam keadaan dia dah mati, tak ada i'tikad, jadi kenapa minta tolong kat dia? Dia kata sama macam kita minta tolong dengan doktor. Dia tajuk pergi rawat kita, datang saya sakit. Okey. Beza dia adalah doktor ni fizikal, hidup. Mana benda yang mampu dibawa oleh manusia untuk diri kita. Macam orang tu bercuk tanam, kita beli pada dia beras. Kita tak kata, ya Allah hantar aku beras, aku tak nak yang orang ni punya. Tak boleh macam tu. Memang kita kena pergi physically beli beras tadi. Nak makan, kena masak. Jangan pula solat hajat pula. Abang solat hajat buat apa? Tunggu beras masak. Mana ada ajaran Islam macam tu? Apa kena pergi buat benda fizikal? Itu ajaran agama. Jadi macam benda yang fizikal kita minta pada orang, ini tak sama dengan minta pada orang mati. Betul orang tanya, saya kata kalau orang tu cerdik, baik minta pada yang hidup. Okay. Contoh yang hidup, yang dengan diri kita, adalah para malaikat yang menyalin amal kita pagi dan petang. Nabi kata, ya ta'aqabu alaikum, ulang alik pada kamu. Nabi kata, malaikatun bil laili wal malaikatun bin nahar. Malaikat pada waktu malam, malaikat pada waktu siang. Kita ada malaikat yang salin amal kita malam, yang naik ketika subuh. Dan kita ada malaikat yang salin amal kita siang, yang naik ketika asar. Dan bahkan Nabi ceritakan kepada kita, setiap kali mana mereka naik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, membawa amalan kita, amalan harian kita, Allah Taala akan tanya, engkau datang hamba aku buat apa? Engkau balik hamba aku buat apa? Kalau geng-geng ni betul nak minta pesankan doa kan, daripada minta dari Sayyidina Husin yang dah mati, baik minta malaikat sebelah ada yang hidup. Live ni, live. Naik je kan, subuh tadi naik, sampai dah berita. Kenapa awak pergi tunggu bantak pada orang mati? Unless sebenarnya memang ini adalah ajakan syaitan. Pasal kita tahu penyembahan berhala berlaku mula-mula sekali kerana, macam kita bincang itu, orang-orang zaman Nabi Nuh AS, mati orang soleh di kalangan mereka, mereka buat satu objek untuk ingat orang tersebut. Dan akhirnya mereka sembah atau minta kepada objek-objek tadi, tidak kepada Allah Ta'ala lagi. Dia memang asal penyembahan berhala ni bermula dengan matinya orang soleh, bukannya dengan yang hidup. Dengan yang soleh yang mati, itu dia mulakan. Jadi benda tu yang sama berlaku. Tapi kalau kita malaikat yang hidup, kenapa tak minta? Kata kasyaf kan, boleh silap-silap nampak ni, silap-silap nampak sekian. Dan kenapa tak minta malaikat? Realiti dia benda ni takkan terjadi. Sebab itulah kita kata, benda ni sangat kita perhatikan. Kita ada malaikat bersama kita, tapi bukan itu cara kita berhubung dengan para malaikat. Maka tak ada orang buat apa buku bercakap dengan malaikat. Bercakap dengan jin ada. Bercakap dengan jin orang buat. Cara bertemu jin, cara bertemu malaikat tak nak pula. Kenapa? Dengan malaikat ni lah makhluk Allah Ta'ala yang soleh, yang mendoa. Bahkan tadi ayat kita baca, mendoakan untuk orang yang di muka bumi, dia nak kita selamat. Tapi ini pelik. Jadi sebab tu dalam sunnah Nabi SAW memang akan kita baca berkenaan dengan tajuk malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk kita menjaga urusan salin amal kita, tiup roh, cabut roh, soal kita dalam kubur kan, sambut kita di mana syurga, ataupun hukum manusia dalam neraka. Semua sekali memang ada hubungan dengan para malaikat. Tapi tak ada dekat situ diajar kita untuk berdialog dengan para malaikat, atau cara bercakap dengan malaikat, atau cara untuk kita tolong dengan malaikat. Tak ada dalam agama Islam perkara tersebut. Tapi kita kena percaya memang Allah Ta'ala ada makhluk yang dia ciptakan sebelum kita, itu para malaikat. Berkali-kali saya ulangi di hadapan telinga kalian bahawa tidaklah logik apabila diyakini pada diri orang yang telah meninggal dunia itu melebihi keyakinan terhadap orang yang hidup. Ini apa cerita? Ini sebagai kesimpulan keterangan yang diberikan oleh almarhum Said Muhammad ibn Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala untuk memperbetulkan salah faham yang dipegang oleh sebahagian umat Islam yang menyangkakan
bahawa meminta tolong kepada makhluk itu bergantung kepada hidup dan mati. Maksudnya apa? Di sisi mereka, meminta tolong kepada makhluk yang masih hidup di dunia itu dibenarkan, sementara meminta tolong kepada makhluk yang telah berpindah ke alam roh, yang telah meninggal dunia, itu mereka hukumkan sebagai haram, bahkan syirik. Ya, syirkul akbar mukhrijun anil millah. Syirik yang besar, kata mereka, yang menyebabkan seseorang itu terkeluar dari Islam menjadi kafir. Ya. Jadi, ini adalah sangat keliru, kerana yang membezakan antara meminta tolong yang dibolehkan dan meminta tolong yang diharamkan, bahkan syirik, nisbah kepada makhluk, bukan melihat kepada adakah makhluk itu masih hidup atau telah meninggal dunia. Sebaliknya, melihat kepada iktikad, keyakinan orang yang meminta tolong itu, adakah meminta tolong itu atas jalan hakikat kepada makhluk, yang demikian adalah syirik. Atau di atas jalan asbab, dia tahu sebenarnya yang beri pertolongan adalah Allah, hanya saja makhluk ini sebagai usaha ikhtiar, sabab dan musabab, yang demikian itu tidak syirik. Tidak ada beza sama ada yang diminta tolong itu masih hidup atau telah meninggal dunia. Kalau kita tanya kepada mereka, apa alasan mereka membezakan meminta tolong dengan orang hidup boleh, masyru', dibenarkan, sementara meminta tolong kepada orang yang telah meninggal dunia itu syirik, membawa kepada kufur. Apa yang membezakan? Biasanya mereka akan jawab, kerana orang yang hidup boleh tolong, makanya boleh kita minta tolong kepada mereka. Sementara orang yang telah meninggal dunia sudah tidak boleh tolong, makanya syirik meminta tolong kepada mereka. Pertama, ini keliru dari sudut bahawa semata-mata kerana orang yang kita minta tolong itu tidak boleh tolong, tidak menjadikan syirik. Bahkan orang yang hidup juga tidak semua boleh menolong kita. Kita biasa berjumpa keadaan di mana kita minta tolong dengan seseorang, dia kata, minta maaf, saya tak mampu nak tolong. Adakah oleh itu berarti kita syirik kerana meminta tolong dengan orang yang tidak mampu tolong? Itu satu. Yang kedua, apabila dia mendakwa bahawa orang yang hidup boleh menolong sedangkan orang yang telah meninggal dunia tidak boleh, maka soalan kita, boleh menolongnya orang yang hidup itu hakikatan am sababan? Adakah hakikat atau sekadar sebab saja? Kalau dia menjawab orang yang hidup memang boleh menolong secara hakikat, itulah syirik yang sebenar. Kerana yang menolong secara hakikat adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sudut itu tidak ada beza.